So modal Daus RM10,500 sekarang dah jadi RM11,900. Setahun lebih saja dah naik 12.11%. Di mana Daus tak pilih saham itu secara langsung dan cara dia ada dalam app MySMB korang. So Daus menggunakan feature RIA ataupun nama penuhnya Robo Investment Advisor di mana adalah dalam app MySMB. So Daus memilih risk profile sahaja and then sistem akan membuat auto balance, dia akan auto pilih percentage mengikut portfolio risk yang kita pilih. And then selepas itu MySMB akan rebalance lah mengikut situasi market. So fund yang Daus pilih namanya ialah Very Aggressive One di mana kandungannya 50% berada di dalam saham-saham global which is ada Apple, Microsoft dan sebagainya. Lepas tu 37% berada dalam saham bursa Malaysia seperti Maybank, PNB dan sebagainya. And then 12% lagi berada dalam ASN Sukuk which is dia seperti bond tapi dia versi patuh syariah. And then last kali adalah 1% cash buffer untuk cover lah fees yang kita perlu bayar dan sebagainya. So kenapa Daus suka RIA ini? First kali modal nak start turun dah RM100 pun dah boleh start guna ASMB RIA ni. And then ASMB ni sudah pastilah dikawasi oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Lepas tu dia memang fully passive. Kita hanya perlu pilih sekali saja portfolio yang kita nak yang sesuai dengan kita and then selebihnya kita hanya perlu membuat deposit bulanan. So sangat sesuai lah untuk korang yang busy ataupun macam Daus yang busy ni kan. Jadi kalau korang yang dah lama curious tentang RIA ini, korang boleh explore sendiri dalam app MySMB. Dan di bahagian RIA itu korang jangan lupa masukkan kod Daus QCYVTW supaya korang mendapat free RM10 daripada RIA apabila korang cash in pertama minimum RM100. Jadi guys, itu sahaja daripada Daus. Cuba korang komen berbaloi ke tak dapatkan untung macam Daus ni 12% dalam setahun lebih, which is dalam pengalaman Daus sendiri untuk RIA ini memberikan return macam ni memang sangat sukar, tapi akhirnya dia berjaya melaksanakan. Daus memang sangat proud lah dengan ASMB RIA yang Daus handle selama ni. Jadi guys, jangan ingatkan ini bukan nasihat kewangan. Dalam pelaburan ada risiko. Korang boleh tengok graf Daus, ada masa dah untung, ada masa dah rugi. Yang penting Daus teruskan kekalkan dalam pelaburan tersebut dan Daus percaya apa yang Daus labur. So untuk korang pun korang kena buat benda yang sama, pastikan korang kaji betul-betul, and if korang decide untuk take action, pastikan korang bersedialah untuk menghadapi naik dan juga turun market ini. Jadi guys, itu saja. Jangan lupa like, komen, follow Daus. Jumpa lagi korang semua pada video akan datang.